Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Nur Liana Zulkifli. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 dan mesyuarat berkaitan bermula hari ini dengan menghimpunkan pemimpin Asia Tenggara untuk perbincangan peringkat tinggi. Sidang Kemuncak tertumpu kepada kerjasama serantau, integrasi ekonomi dan kestabilan geopolitik dengan penyertaan ketua kerajaan dari semua negara anggota ASEAN kecuali Myanmar, manakala Timor Leste bertindak sebagai pemerhati. Pada sebelah pagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempengerusikan Sidang Kemuncak ASEAN Plenary. Kenaikan tarif Amerika Syarikat ke atas ekonomi Asia Tenggara dijangka menjadi satu daripada fokus utama selain krisis Myanmar yang berterusan dan pertikaian Laut Cina Selatan. Selain itu, perjumpaan pemimpin ASEAN dengan perwakilan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN atau AIPA turut berlangsung sebagai platform strategik penyelaras keutamaan serantau menerusi takbir urus inklusif. Perjumpaan pemimpin ASEAN dengan perwakilan belia ASEAN juga akan berlangsung bagi menggalakkan penyertaan belia dalam agenda pembangunan rantau ini. Satu lagi mesyuarat penting ialah perjumpaan pemimpin ASEAN dengan perwakilan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dijangka membincangkan lebih lanjut mengenai kenaikan tarif Amerika Syarikat, strategi untuk meningkatkan kemudahan perdagangan dan pelaburan serta transformasi digital. Majlis menandatangani deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045 masa depan bersama adalah acara kemuncak menandakan pencapaian strategik yang akan membimbing fasa pembangunan komuniti dan kepimpinan serantau ASEAN sebelum diakhiri dengan majlis makan malam gala dihoskan Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail.